UMNO sudah rosak pas tempat orang Melayu berlindung. Okey, ni petikan tajuk berita ni yang diambil di dalam satu ceramah Hisham Jalil kemarin, tak silap aku. Aku pun ada tengok dia punya live TikTok tu, ceramah ni di tempat yang sama ni, tak silap aku dekat page Tuan Ibrahim. Ada 2-3 page waktu tu, sebab aku duduk scroll TikTok tu, aku pun tertengok lah live ceramah Hisham Jalil ni. Aku masuk lebih kurang dalam tak sampai 5 minit macam tu lah. Tapi sepanjang aku tengok tu lebih kurang 5 minit lah. 5 minit tu, aku ingat tak kurang ataupun lebih kurang macam tu lah. 5 kali perkataan amdak yang disebut oleh Hisham Jalil. Dan kita tahulah Hisham Jalil ni dia setiap kali ceramah, kalau dia bagi bercakap dekat TikTok apa semua, buat live apa semua, tak lekang daripada mulut dia amdak. Itu je. Jadi sebelum tu aku nak tunjuk satu video Hisham Jalil ni. 73 kursi itu kita kalah dengan Perikatan Nasional. 73 banyak tu. Dan 73 satu, lepas tu ada 12 lagi kursi yang mana kita kalah, tapi kita nombor 3, mereka nombor 2. So 13, so 12, 73 campur 12, 85 kursi. Apa implikasi pada UMNO? Implikasi pada UMNO ialah, katakan kita berjaya untuk rebuild parti kita dan pergi PRU 16 nanti kan, dengan Perikatan Nasional. Kalau kita buat macam itu, mereka ada 73 campur 12, 85 kursi yang mereka akan tuntut. Mesti. Mereka akan tuntut. So daripada 120 kursi itu, kalau ikut formula matematik macam itu, kita cuma boleh tanding 35 kursi saja. So UMNO makin lama makin kecil. So dulu di Melaka, saya ingat dulu masa PRN Melaka, walaupun PAS tak ada apa-apa kursi di Melaka, itu dia dah minta 15 kursi daripada kita, daripada 28 kursi. Ini kan pula mereka menang 73 campur 12, 85 kursi. If we manage to rebuild our party, so going for PRU 16, kita boleh ke nak kecil? Untuk nak nego lagi. Yes, dan you're right. Kita bertanding di kawasan Melayu, so dalam the same pond. So satu dia dah menang 73 campur 12, 85 dia tak ada menewaskan kita. Satu, kita punya kolam tu makin lama makin kecil. So untuk survival UMNO, this is a good idea. So maybe it's not, mungkin dia bukan. Tapi kalau kita pergi dengan PH, walaupun kita dulu memanglah seteru. Ini seteru utama lah. Ya, sejak bersamaan. Saya tengok dulu Mahathir, dulu dia tak boleh dengan dia bersama dengan dia tu. Haji Hadi pun pernah bekerjasama dengan dia. Muhyiddin pernah bekerjasama kita, tak pernah bekerjasama dengan dia. Tapi mungkin ini kuasa Tuhan lah untuk membuka. Sebab apa? UMNO, kita tahu UMNO dan Barisan Nasional mempunyai masalah untuk menari bukan Melayu, Indigenous particularly. Tapi PH pula, Perikatan Pakatan Harapan, dia mempunyai masalah menari Melayu. So mungkin ada satu sinergi atau... Okey, dah tengok kan? Sebelum ni dia sendiri yang bagi penerangan, yang ajar orang UMNO ni kenapa, bagi tahu kepada orang UMNO ni kenapa perlunya UMNO bersama dengan Pakatan Harapan di dalam kerajaan madani. Dia sendiri yang bagi penerangan kepada orang UMNO ni. Jadi hari ni dia duduk cakap amdak ni kepada orang UMNO, bila mana dia ni keluar daripada Barisan Nasional, keluar daripada UMNO. Kalau betul lah kita orang ni amdak, sepatutnya kepala amdak, ketua amdak ni dia lah. Hisham Jalil lah ketua amdaknya. Sebab sebelum ni dia lah yang bagi penerangan kepada orang UMNO ni supaya bersetuju. Kenapa bagi tahu ni? Kenapa perlunya UMNO di dalam kerajaan perpaduan. Hari ni bila mana ada yang dia tak puas hati, duduk rati. Orang UMNO ni sebagai amdak, Zahid Hamidi amdak lah. Habis-habis dengan perkataan amdak tu. Sedangkan dia sebelum ni, ketua kepada amdak tu dia tak sedar. Dia sendiri mengatakan kenapa perlunya UMNO ni kalau nak jadi kuat, kena bersama dengan Pakatan Harapan untuk melawan Perikatan Nasional, lawan PAS. Jadi hari ni kalau ada orang UMNO yang menyokong Hisham Jalil tu, bermakna dia sendiri, orang UMNO tu sendiri nak melemahkan parti UMNO. Dia sendiri kata kalau nak kuat mesti lawan PAS. Hari ni dia bersama dengan PAS lawan UMNO. Bermakna dia sendiri nakkan UMNO itu lemah. Jadi bila mana orang lawan balik dia, dia kata kita ni amdak. Sedangkan dia dulu yang ajar UMNO ni jadi amdak. Hisham Jalil, tak sedar diri Hisham Jalil ni.
Hari ni kalau tengok ceramah dia, ya Allah. Macam aku cakap lah. Tak lekas daripada mulut dia ni. Amdak. Oh, tapi biasalah Walaung ni, bila mana ada pihak yang menyerang parti kerajaan ni, dia dah sokong lah. Sedangkan dulu ia tak sedar Ihsan Jalil tu. Ihsan Jalil yang kepala amdaknya.